Situ. Bye bye hello, bye bye. Bye bye sini. Dia tak tahu, dia tak tahu tangga sama lah penangga. Dia tak tahu tangga. Acha. Dia pakai baju match lah. Adik. Seluar cherry. Mana lembu? Hello. Dia duduk apa? Ayah tunggu. Mak tunjuk. Hello pegang apa? Dia ke lembu ke kambing? Dan kakak. Tak sempat. Dia main apa tu? Tak pandang lah adik. Bagi dia dek, bagi, sok dia. Masa Amy punya juga ni. Ni apa guys? Jadi tamatlah sudah kami punya lawatan Di Desa Dairy Farm, kita akan gerak seterusnya ke Kuala Lumpur. Po. Okey. Okay, bye. Video. Okay. Bye. Habislah Desa Dairy Farm. Jumpa Bye. lagi lain kali. Pusing. Ali. Ali. Tak record je, tapi tak masuk pun. Ali. Tidur. Adik. Dia dengan sini. Assalamualaikum. Hari ni hari keempat. Sejuk pagi ni. Cek suhu tadi 15 darjah. Hari terakhir kami di Kundasang.
Jika kau mahu, nyanyilah lagu yang aku bawa kepada mereka. Jabat tanganku, mari kita bina bersama empayar So guys, dunia. kami ni stay di area Mesilau Sejuk gila. Boleh nampak view Gunung Kinabalu kat belakang. Lawa. Ha tu, tengok. Memang betul-betul duduk atas awan tu. Tu kan boleh nampak lautan dia tu macam lautan awan lah orang panggil. Jadi sekarang jam menunjukkan pukul 6.38 pagi. Ni kami datang ke jalan ni. Yelah nak bergambar kan. Nampak background Kinabalu depan mata. Tak ada kabus pula hari ni. Alhamdulillah rezeki. So jom. Kelebihan yang kau ada cuma seketika. Tutup pintu, boleh tutup pintu. Tak boleh. Yang datang dari tengkorak hatinya. Next. Apa orang panggil? Spot ambil gambar. Lepas ni dekat golf club kot. Mesti lawa. Tapi ni lawa dari tadi. Pagi ni memang shot penuh ke Gunung Kinabalu saja. Jika kau mahu, nyanyilah lagu yang aku bawa kepada mereka. Jabat tanganku, mari kita bina bersama empayar dunia. Rentak laguku, rentak laguku, rentak laguku. Ceritan, oh ceritan, ceritan. Kalau Masuk. Cepat. 1, 2, 3. Akina. Tak masuk azam dengan gaji gelap. Taklah. Yobi. Tepuk tanganmu ikut rentak laguku. Jika kau mahu, nyanyilah lagu yang aku bawa kepada mereka. Jabat tanganku, mari kita bina bersama empayar dunia. Rentak laguku, rentak laguku, rentak laguku, rentak laguku, rentak laguku, rentak laguku, rentak laguku. Hentak kakimu ikut rentak laguku. Hentak kakimu ikut rentak. Cakap agenda hari ni, jangan lari. Abang tengah makan. Dan ni agendanya dari Perana pergi bergambar. So next pergi mandi sungai di Kota Belud, Lumpung. Jadi tengok. Jika kau mahu, nyanyilah. Mana hari keempat kita? Ini last day di Kundasang. Kita akan bergerak ke Pelumpang. Pelumpang, sungai. Kita akan mandi sungai dulu pagi ni. Lepas tu kita ke Pekan Abalu dan balik ke Tambunan. Pukul berapa check out? Tengok sikit. Pukul 9.24. 9.24. Bye bye Big Rock Homestay. Kalau datang dengan family boleh try Big Rock Homestay. Tapi sepanjang jalan ni pun penuh je homestay. Tengoklah mana yang bersesuaian. Kakimu ikut rentak laguku. Rentak kakimu ikut rentak laguku. Rentak laguku. Jika kau mahu, nyanyilah lagu yang aku bawa kepada mereka. Jabat tanganku, mari kita bina bersama empayar dunia. Rentak laguku, rentak laguku, rentak laguku, Jenis. rentak laguku. Allah. Dah sampai?
Kita baru je sampai dekat kat mana cik? Melangkap lah. Kuala Lumpur. Melangkap Kota Belud kan. Nak mandi sungai tapi bapak panas sekarang. Ya, panas Kan terik. tapi air pun agak laju sebenarnya. Tapi okey, air tu memang selalu laju. Tapi air sejuk gila. Pergi rendam nanti dulu try. Okey, perjalanan dari Kundasang ke Kuala Lumpur, Kota Belud 1 jam 7 minit. 7 minit. Tempat selesa, ada kemudahan tandas semua ada. Ini kita sampailah dekat sungai tepi gunung. Air terjun tepi gunung. Dik. Encik tengok game dulu. Bilang review. Jangan phone tinggal. Ini dah sejuk. Sejuk ah. Sejuk gila. Daripada 10 berapa sejuk dah? 10 sejuk. 10 sejuk dah. Jadi kita sunblock pun semua dah pakai. Apa lagi kita tunggu? Kita pergi mandi. Duduk boleh lah duduk. Tapi panas lah. Tunggu retuk kan. Duduk kan duduk. Adik aku macam tu. Air beneran. Tengoklah anak aku. Nak ya bang sejuk bang. Patih. Jadi kita baru je habis mandi sungai. Lepas tukar-tukar baju kita nak balik ke Tambunan balik hantar kakak dia. Kak dia, mana kak dia? Kami sekarang di Pekanabalu. Kami baru saja siap solat apa semua. So kita nak pusing-pusing sekejap lah kat sini sebelum sambung perjalanan balik ke Tambunan. Marah gila kata. Semua masuk snorkeling ni juga sekolah masuk pasti kan. Okay, sekarang kita di Pekanabalu mak kan. Ni kita nak pergi mana? Kita berada di Pekanabalu. Kita akan melawat sepanjang ni lah. Dia kedai ni, pasar ni dia dalam bentuk rumah panjang dan ada space-space perniagaan dan banyak barang cenderamata, cenderahati, sagu mata, sagu hati boleh dapat kat sini. Kain-kain batik pun banyak. Batik viral, batik murah, batik Sabah, batik Borneo dan macam-macam lagi. Banyak kerah tangan ada kat sini. Banyak pilihan. Okey, kita melawat sambil membeli belah. Bilang cari apa bilang? Abang ikut saya cari. Rasa bapak cari mencari. Nak tengok. Action je, action.
Kopi Tenom. Kopi Tenom. Bukan. Bukan sini. Semula dapat. Macam mana bilang? Kopi Tenom. Rasa betul-betul kau. Rasa apa? Betul-betul kau. Dah penat-penat jalan lang. Lepas tu minum ke? Semestinya Kopi Tenom Ori Sabahan. Apa teremak ni? Tema dia Kopi Tenom. Sekarang kita tengah minum petang. Minum apa bilang? Mestinya Kopi Tenom Ori Sabahan. Rasa kopi puaka Ori Sabahan. Mak, kenapa kita berhenti tepi-tepi jalan ni? Dekat sini kita berhenti di pertengahan jalan antara Ranau ke Tambunan. Ada view yang sangat cantik, berlatar belakangkan Mount Kinabalu. Sekarang jam menunjukkan 8.30. Kita bakar. Tapi bakar dah start awal lagi. So first batch dah siap. Siap dengan unit sini. Amin. Tengok show dulu. Ada show api. Happy birthday to you. Bakar ni. Halo. Halo ni belakang ni. Ada di belakang ni. Okey. Mula. Selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan umat syahid, Allah selamatkan kamu. Happy birthday to you. Bagi ucapan tu. Apa ucapan Umar untuk ulang tahun yang ke-10 tahun ini? Tak ada pegang mic. Pegang mic. Alung rasa gembira tak dengan kehadiran mak-mak saudara, Tok Mak dengan Tok Abang? Gembira. Alung rasa nak menjadi anak yang soleh dan berbakti serta memberi manfaat kepada ibu ayah tak? Ya atau tidak? Jadi Alung harap untuk umur Alung yang akan datang anak yang berjaya dan cemerlang. Ya atau tidak? Ya. Okey, baik, terima kasih. Awak nak cakap apa? Selamat hari jadi Alung.
Adik nak cakap apa tak lu? Ada apa-apa. Bye-bye lu kat kamera. Bye. Okey, sambung. Ayah nak cakap apa? Ayah mau ucapan. Terima kasihlah datang daripada jauh, terutama pada mak, pada abang, adik-adik ipar. Terima kasih banyaklah datang walaupun agak jauh, sanggup buka cuti semua untuk ziarah kami. Okey, terima kasih. Abang nak cakap apa? Malam nak ni. Okey, Pak Teh lah. Pak Teh yang mengendalikan bakar-bakar kita hari ni. Seperti yang lo jadi anak yang baik, dengar kata mak ayah lalu, nasihat orang, dengar lalu. Okey, terima kasih Pak Teh. Okey, Makcik, kita nak cakap apa Makcik? Itu je. Seronok tak kami datang ke Tambunan? Seronok tak? Seronok. Okey, bagus. Adik, seronok tak adik? Seronok. Pandai seronok adik ya. Pak Lang tak? Ada pengaruh apa yang Pak Lang cakap lah? Makan ngalor. Ya lo, dah 10 tahun dah lo. Ya Allah, cepatnya. Tengok. Pak Lang dah sediakan air teh. Dia tarik kurang mana. Tarik poker. Jemputlah semua ya. Terima kasih lo, ya Allah. Itu apa ucapan dari Pak Lang dan Mak Lang sekali lah tu. Sungguh sayu dan sedih hatinya Pak Lang. Pak Cik Azam pula. Birthday Long, semoga menjadi anak yang taat dengan kata mak abah. Itu yang ada untuk sekarang. Ucapan dari Pak Su pula. Assalamualaikum kepada Alung Umar Musyayi. Selamat hari lahir. Semoga menjadi anak yang soleh. Itu je. Untuk Last kali. Pada ucapan untuk Along. Selamat hari raya Alung. Semoga panjang umur jadi anak yang soleh. Terima kasih untuk Salung dan Abang Long. Okey, itu ucapan daripada Pak Ngah untuk mengakhiri acara kita sempena sambutan hari lahir Umar Bushairi. Saya sebagai Tok Mak mewakili semua ahli keluarga yang datang dari Semenanjung pada musim kali inilah. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama di Tambunan Sabah dan semalam kita dah bersama di Kundasang. Alhamdulillah rezeki kita dengan cuaca yang baik. Semoga ikatan ukhuwah silaturahim kita anak beranak akan terus terjalin dengan lebih baik lagi. InsyaAllah ada rezeki kita akan sama-sama lagi berkonvoi dengan van yang sebesar itu untuk trip yang akan datang. Pada tuan rumah Abang Long dengan Kak Long, kepada adik-adik semua ni, kami mohon maaf lah apa yang kekurangan daripada pihak kami, dan kami memberi maaf. Sebelum dia orang minta maaf, kita bagi maaf dulu. Apa-apa pun kekurangan kami semua terima dengan redha. Amin.